Sejak semenjak ni tuan-puan, emas turun je harga kan. Jadi tuan-puan jangan panik. Apa yang patut kita buat bila emas turun? Save dan share video ni supaya lebih ramai yang tahu. Yang pertama sekali tuan-puan, ambil peluang beli tambah stok emas. Anggap macam kita beli emas ni harga diskaun. Lagi rendah harga, lagi banyak gram emas yang kita boleh dapat dengan bajet yang sama. Yang kedua tuan-puan, semak baki dan matlamat kita. Cek balik tuan-puan simpanan emas kita. Dah capai target ke belum? Kalau belum, ini peluang untuk kita kejar grab emas kita yang kita impikan. Yang ketiga tuan-puan, jangan panik atau jangan jual. Sebab harga emas ni memang ada naik turun. Kalau jual masa harga rendah, lagi rugi tuan-puan. Simpan je, jangan gelabah. Okay? Yang keempat tuan-puan, elak buat perbandingan dengan orang lain. Tuan-puan cuma perlu fokus pada matlamat diri kita je tuan-puan. Bukan siapa beli harga paling murah. Yang kelima tuan-puan, teruskan konsisten menabung. Gunakan teknik cost averaging, iaitu beli secara berkala tak kira harga. Lama-lama tuan-puan akan dapat harga purata yang stabil. Hari ni tuan-puan, harga Bitgram turun lagi. Sangat sesuai untuk tuan-puan nak lock EPP. Dalam 10 bulan tak perlu risau dengan kenaikan harga emas. Nak tak saya bantu? Boleh klik bio saya. InsyaAllah saya akan bimbing sebaiknya. Emas, pasport kekayaan kita semua.